Assalamualaikum. Pasal Ustazah dengan Haji ni, yang dia bawa lari kereta warna kelabu ni. Aku pula nak kena rugi. Pasal tahu fufah aku menega, aku nak kena rugi. Ajaran sesat dia, agama dia. Lepas tu nak lantik dia jadi Ustazah. Dia bertelanjang bulat dekat situ dengan kawan tu. Ada tak video telanjang bulat ke apa benda? Video lucah. Kita nak tanya. Ada tak ada? Kenapa pula dengan aktiviti kegilaan dia? Aktiviti kegilaan, aktiviti lucah ni. Dia dengan Haji apa benda. Duduk sini aku duduk jalan kaki. Dia belok apa benda aku dengan anak bini aku. Dengan adik ipar aku. Itu. Dia dengan Ustazah intan luar ni dengan tu. Balik. Ni lembu aku kena kurung dalam kandang si Agila ni. Yang dia nak kena ambil kain baju aku apa benda dia dengan Intan Salwa dengan Haji apa benda aktiviti gila dia. Habis kain baju aku. Kalau tak silap aku video dengan Haji telanjang bulat atau benda Intan Salwa ada video wawa tu. Kan? Dengan Haji tu apa benda tu dalam rumah aku duduk tu. Yang ia curi kain baju ni. Balik! Yang ya ni kena tangkap pasal pay kuda dekat 50,000 biji tu dengan duit jual lembu tu. Kenapa pula baru ni? Keluar! Aku diarahkan untuk mendiamkan diri. Diamkan diri dulu. Jadi orang ni nak kena curi tak apa benda ni. Jadi cerita babi apa? Balik! Jadi macam mana ni isu ni? Pasal dia telanjang bulat kan dekat situ dia nak kenakan aku. Pasal dia ada video lucah dekat situ. Video CCTV tu. Kita nak bawa video lucah dengan video CCTV tu ke mahkamah. Pasal Intan Salwa ni. Dia agama dia nak kena heret aku dalam statement gila dia kenapa? Itu jadi persoalan sekarang ni.